Ada bajet lebih RM50,000 dalam ASB. Tengok ASB dividen makin kurang je. Nak tukarkan ke dalam aset yang lebih bernilai, iaitu dalam bentuk emas. Tapi tak tahu cara dia. Okey, jom saya tunjukkan. Tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like, save dan share. Tahniah jika anda dah menabung di ASB. Sebab ASB sebenarnya merupakan portfolio selamat. Yang mana setiap tahun kita akan dapat dividen dan kita nampak duit kita tak rugi satu sen pun. Ini betul kalau anda percayakan nombor. Maksudnya kita tertipu dengan kekayaan dalam bentuk digital. Realitinya, duit yang sebenar adalah emas. Kalau anda ada RM50,000 dalam tangan sejak tahun 2022, anda sebenarnya boleh memiliki sebanyak 178 gram emas. Tapi tahun ini dengan bajet RM50,000 anda boleh membeli 100 gram sahaja. Jangan risau kalau anda rasa anda lambat membeli emas. Risaulah jika anda belum lagi memiliki emas. Dengan kadar pulangan emas secara purata 10% setiap tahun, anda juga berpotensi untuk mengembangkan duit anda ke dalam bentuk emas fizikal yang kalis inflasi. Mulakan tabungan emas anda di Public Gold hari ini sebab Public Gold merupakan syarikat pengilang emas terbesar di Malaysia yang menghasilkan gold bar dan dinar 999.9. Isi borang biru di bawah untuk selamatkan RM50,000 anda daripada terus kecil nilai dia, dan jom sama-sama kita capai 100 gram yang pertama. Boleh follow.